Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya berada di Osaka, Jepun. Ya, banyak kedai. Cuma waktu kedai buka kita tak ada kat sini. Mungkin kalau dia buat satu free and easy tu lagi mungkin boleh merayap apartment Ni apartment lama ni nampak kalau ada macam mozaik-mozaik batu dia mozaik macam tu kan memang lama lah. Tapi masalahnya kalau kat Malaysia macam ni zaman contohlah bayangkan benda 80-an 90-an benda dah tak elok dah. Tapi nampak dia maintain kan. Tu lah, bersih kot, lumut ada dia lap betul. Cuci apa ni mozaik. Sebab memang design lama, bukan rumah baru. Dia pergi kerja parking dengan motor. Pagi 12 jam kan. Dia akan kira 90 minit 110 yen. Tapi kalau pagi 8 pagi sampai 8 malam dia akan kira 40 minit 220 yen. Mahal. So jadi kiranya kat Jepun ni kalau duduk dekat bandar kan. Kereta tu nak memiliki senang, murah lah pada Malaysia. Tapi masalahnya minyak parking. Itu yang paling malu. Tak boleh nak keluar tu kalau nak lari. Apa dia? Kalau nak lari berdua parking. Tak boleh lari. Yang sangkutnya tu. Ini sebab kalau dekat luar bandar, kalau ada kereta, sedap sikit. Sebab apa? Kau tak payah pening kepala parking. Pakai tepi jalan ni kan. Oh, ni lambang Sempang punya. Yalah. Sebab aku ada tengok yang Pak Segi cakap ni ada orang buat kerja peta ke apa. Pak Segi pasal saya mampat. Mampat tu lah. Tiga saya mati dia tu. Rumah aku lebih kurang ni lah. Macam ni. Kau macam ni. Kan, penginapan. Atas penginapan, bawah. Tak banyak sangat aku bawa kan. Okay kan. Sekejap. Dia senang bawa. Makan tokansi. Rumah kat ni kecil-kecil je weh. Kau tengok Agaya Hotel Dekat Jaya. Rumah dia lebih kurang 10 kaki. Kalau tengok nak makan nak bersembang. Tutup je lah. Sini panggil apa? Air kedegang ke? Ya. Apa namanya? Sebab aku ada mesin apa? mesin kedegang lah. Mesin kedegang Jawa panggil. Jawa dengan Melayu. Betul-betul ni aku panggil apa? Apa namanya? Aku dah lupa istilahnya. Tiba-tiba aku lupa bahasa Melayu. Baik bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sebab ni ada iklan air sedap tapi tak ada air dia. Okay, Royal Jelly. Sebab aku nampak ni Japan Soda ni teringin nak rasa air soda Jepun. Tu lain pula. Sebab 10 yen kau kilat. Lepas. Okay. Sama tak? Lain lah. Ni dia. Japan Soda. Apa yang lain? Stiker dia tak penuh. Ini bagi tahu bahasa Inggerisnya. Oh, ya ke? Tak ada bahasa Inggeris, orang tak tahulah benda tu. Japan kita. Kita try Ada anjing kecil di sini. Tong sampah tak jumpa dia. Depan tu ada tu. Tapi soda sini rasanya gulanya kurang. Gula kurang Betul. Gulanya kurang. Tapi dia rasa sejuk. Dia macam 7 Up. 7 Up yang lama, 7 Up Ice tu. Tak kena faham, soda kat Malaysia Manis gila. Manis. Sini kurang sikit manis. Jadi itu sebab lagi ramai orang Malaysia potong kaki dulu. Faham lagi? Faham lah memang. Apa dia? Nak buang sampah? Boleh? Ni botol je tak? Jangan. Kita suka-suka nak buang sampah ni. Jangan. Alah, duduk Jepun ni nak buang sampah pun susah lah tak? Macam mana nak buang sampah kat Jepun? Sebenarnya nak galakkan orang supaya jangan banyak buang sampah. Betul. Ya, sebab tu dia tak sediakan tong sampah kan. Lagi ada tong sampah, lagi tu ada sampah kan. Betul. Tapi hasilnya bersih lah jalan. Betul. Okay guys. Ini alam kita balik kerja. Dia last day hari ni Ini member kita last day kat sini. So kita hantar dia balik. InsyaAllah dia datang lagi ni. Datang lagi InsyaAllah. Tengok aku kat sini. Dulu pernah nampak orang beli macam tu. Dekat sini pun ada mesin kedegang. Tapi ada perasa lemon lah. Macam je. 420. Dia rokok ke apa? 4 kali 3, 12 RM12 dah tu. Tepuk kan dia dah ada satu jenama dia. Yang dia sesuai dia apa istiqamah dengan benda tu je. Istiqomah. Betul? Istiqamah.
Aduh, sedih rasa tengok member dah nak balik. Sayu hati. Sudah. Anak ada mana? Tak tahu lagi. Okeylah, sampai sini aja. Jumpa lagi untuk next video. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?